Assalamualaikum saudara, passwordnya apa? Jangan macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini, kerana kemarin tu liburnya sangat lama ya. Sekarang Alhamdulillah, tiba-tiba kita cacak kelong kembali ya saudara ya. Nah jadi kemarin banyak bertanya kenapa tak ke kelong lagi ataupun tak nge-live di kelong lagi. Kerana kelong kemarin tu dibongkar ya. Sekarang kita bangkit kembali buat kelong ya saudara ya. Nah jadi saya ni lagi di Laut Pulau Gelombang. Ini rakit kelong untuk nyacak kelongnya saudara ya, rakit ya. Nah ini saya nak berangkat, nak nuju orang tu yang dah nunda tu saudara ya. Okey, kita let's go. Bawa sebagian rombongan cacak kelong menuju ke rakit saudara. Kerana hari ini adalah hari saya cacak kelong kembali ya, di tahun 2026. Nah jadi dah sampailah di rakit ni, semuanya dah siap-siap untuk nak cacak kelong saudara ya. Di dalam guni tu ialah batu untuk pemberat pancang kelong saya saudara ya. Nah jadi ini batu dia nak dibawa ke ujung. Jangan macam-macam. Nah jadi batu ni supaya beratkan pancang tu biar pancang pancang tu tenggelam ni saudara ya. Nah jadi sebelum menyacak kelong ialah biasalah kita pancang tua. Macam kita nyacak rumah juga saudara. Batu pertama, tongkat pertama, itulah dia ya saudara ya. Minta izin lah dengan orang laut dia. Tidak panjang cerita, langsung aja pancang pertama langsung ditegak dengan tim badai-badai. Jangan macam-macam. Nah jadi nyacak kelong ni sebanyak 8 orang lah ya saudara ya. Baru sedap lah ya. Nah jadi itu nama dia, kayu tu ialah kayu bakit. Saya pun tak tahu ke kenapa disebut kayu bakit tu ya. Bagi yang penyelam pun langsung nyelam untuk melepaskan tali batu tadi. Selepas itu tarik lah ya saudara ya ke atas ya. Jangan macam-macam. Selepas itu lebih kurang lok. Badai-badai mantap betul ya. Langsung dia endek. Macam mana suara dia? Hiyo hi. Hiyo hi. Labuh. Jangan macam-macam. Tarik lagi batu pemberat pancang kelong ni saudara. Batu dia pun dah naik ke atas yang putih-putih tu. Itulah dia saudara ya. Jangan macam-macam. Lanjut lagi pancang yang kedua ya saudara ya. Itu lagi ngikat batu pemberat pula lagi saudara. Jadi mana yang timbul pakai batu pemberat, ini usaha kerja main lah. Jangan macam-macam kan. Sampai turun tangan Pak Haji. Okeylah saudara, pancang yang kedua langsung je ditegak menggunakan bakit dan juga ada juga yang pakai peluk. Kat kerja biar betul sikit. Walaupun kita orang duit lah separuh lah habis, tapi jangan macam-macam. Nah jadi tarik pula lagi saudara, kerana tadi bagian rantai macam mana punya cerita tu kan. Entah juga entah tengok perit gisi tengok Pancang kelong pun dah okey, langsung je di endek yang pertama, lanjut lagi endek yang kedua. Bagi yang manja tu untuk sahihkan lagi lah ya. Memang suka memang begitu ya. Entah kenapa, sebab dah tahulah. Nah, endek yang kedua ni saudara. Okeylah saudara, tiba-tiba tak kena setel. Pancang pun macam tak molek dipandang mata tu. Dicabut balik, ditarik balik saudara menggunakan bot pektam Mahadi ya. Pancang kelong pun dah tercabut. Lanjut hantar balik pula lagi ke rakit saudara untuk dicacak kembali lagi ya. Kerana yang tadi tu gagal saudara ya, kerana tak kena di mata ya. Nah ini tegak yang kedua kalinya saudara. Itu macam mana? Mantap tadi. Langsung je diendek. Selepas itu lanjut lagi pancang yang ketiga ni saudara ya, menggunakan bakit lah. Pokoknya kalau untuk kerja kelong ni harus kompak ya saudara ya. Mana yang tak kompak habis kena sampuk mulut. Jangan macam-macam badai-badai. Luruh memang macam amoy Okeylah saudara, kita lanjut lagi pancang yang keempat ni saudara ya. Jadi seperti itulah cara nyacak kelong ataupun buat kelong saudara ya. Butuh proses dan duit pun harus agak tebal lah sikit ya. Jangan macam-macam. Nah jadi pancang yang keempat tu agak pendek, jadi kelak kita sambungkan aja lah ya saudara ya. Okey,
Pancang 4 pun dah berdiri, lanjut lagi peremban bawah pun langsung naik dan langsung dikilas je saudara ya. Tapi bukan sebarang dikilas. Tengok dulu pecek-pecek ya. Nah, peremban pertama sudah selesai, lanjut peremban yang kedua ni yang paling atas. Lepas itu udahlah ya saudara ya. Nah, itu bagi lagi ngikat-ngikat lah ya. Okeylah saudara, proses pertama sudah selesai, lanjut lagi proses yang kedua ni saudara ya. Seperti yang pertama juga cara nyacak kelongnya saudara ya. Nah, jadi sebelum itu istirahat sebentar, makan isi perut kerana lah kebuluh ya. Cekik ke darah, makan nak ya, makan. Itulah lauk yang ada je ya. Okey, makan pun dah selesai, lanjut pula lagi kerja. Sedap kan nak makan, sedap. Yang macam-macam. Pancang pertama pun dah tegak lah ya saudara ya. Ini lagi proses untuk cara tegak menegak. Mana yang pikul pakai pikul, mana yang pakai bakit, mana yang pakai untar. Apa pula tiba-tiba hitam lah budak ni. Yang macam-macam nah. Kerana panas benar ya saudara ya, panas berdenting. Kau yang macam-macam. Langsung je lah diendek-endek seperti itulah ya saudara ya. Model nak payah kadang nak cakap yang macam-macam. Okeylah saudara, pancang yang kedua pun dah okey juga. Lanjut lagi pancang yang ketiga ni saudara. Kerana pancang saya ni banyak yang bersambung ataupun tak cukup ukuran dia, jadi saya pun baliklah ke darat untuk ambil kayu penyambung pancang kelong. Singkat cerita, saya pun dah balik ke darat, lanjut lagi saya ke laut ni saudara. Kan tiba yang macam-macam. Inilah kayu penyambung untuk pancang kelong saya yang tak cukup ukuran ya. Kerana itu pancang kelong saya yang paling lama ya saudara ya. Yang baru adalah ya. Yang lama selagi bisa pakai, kita pakai. Okeylah, peremban atas pun dah okey juga ni ya. Lanjut lagi yang sebelahnya lagi, yang ketiga ya. Ini lagi tegak menegak pula lagi. Memang susah payah beri anak orang makan. Kau masuk barang tu Masuk. Bukan main senang hati. Lanjut pula lagi endek mengendek. Hiyo. Okey, kita lanjut pula lagi saudara. Pancang yang ke berapa pun dah tak tahu gini lah, terlampau banyak sangat pancang ni tadi ya. Tengok betul-betul. Mana yang naik pakai bahu, mana yang pakai perut. Mana yang pakai untar, mana dia pakai tarik baju. Macam itulah ya. Jadi kerja ni kadang tu suka ni orang kerja ya saudara ya. Lanjut pula lagi. Pancang yang keberapa ni dah tak tahulah. Bantai je. Kira-kira masuk benar ya. Okeylah saudara. Ini peremban yang paling atas, peremban bawah lah udah, peremban atas pula saudara ya. Langsung je lah dikilas. Walaupun cuaca panas berdengking ni ya, kira-kira panas, terjun ke air masin ataupun air laut dia saudara ya. Okeylah saudara, ini adalah pancang penutup ataupun lah menjadi kotak lah ya saudara ya. Kalau lah penutup ni saudara, macam lah semangat je, macam nak balik nak jumpa bini ya. Mana ada yang bini kalau macam saya ni, udahlah belum lagi. Yang macam-macam. Orang tu pun lagi tengah mengendek, tetap semangat ya. Walaupun duit lah separuh dia ambil. Yang macam-macam. Nah, saya pun baliklah di sini saudara, ngeliling kelong saya ni. Menurut Ika macam mana penilaian Ika, macam mana, okey ke tak? Kalau okey, bilang okey. Kalau tak, bilang tak. Senang saya cakap dengan rombongan yang buat kelong saya ni saudara ya. Okey, tetap semangat saudara mara. Saya pun baliklah di sini ya, kerana lah tak tahan lagi kepanasan, wajah pun kehitaman, yang macam-macam. Okeylah saudara, jadi cukup sekian dululah video saya. Sekian dan terima kasih.